Atau koma. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Saini. Di dalam bulletin kita sidang 1 pada hari ini. So hari ini apa yang kita nak buat? Kita berada di KGPA guys. KGPA kita akan ada sertifikat pemakanan sosial. So korang boleh tengok video ni, korang boleh recap video ni, tengok apa yang kita akan buat, apa kita akan belajar makan. Dan kalau korang mau tengok di sana, kawan-kawan kita semua dah ready masuk. Okay, let's go semua. Excited sebab kita hari ni ada aktiviti makan. Okay, jom kita cari salah seorang interview kita, Puan Afila. Abang Afila. Abang Afila. Nak tanya sikit tadi adalah etikat pemakanan. Macam mana perasaan? Seronok tak seronok? Seronok, alhamdulillah. Saya belajar banyak benda dan saya rasa mewah hari ni makan dengan golongan VIP. Dan saya rasa saya get ready untuk pergi event yang macam ni lah. Ada yang nak perlu penambah baik tak tadi yang kita belajar? Kita kena biasakan lah sikit. Biasa lah. Kita practice lagi mungkin kita akan terbiasa lagi. Praktis. Okay, itu saja daripada Puan Afila. So, kembali ke studio. Okay, alhamdulillah. Setakat ni apa yang kita tak tahu kita dapat tahu buat. Perbanyakkan lagi makan supaya kita dapat kenyang. So, pendapat anda? Saya rasa macam orang kaya tak? Saya rasa ayam tu kena besar. Besar. Apa dua? Okay, saya seronok tapi sakit pinggang. Everything is good. Sedap. Apa pun yang terbaik. Sidang 1. Kita melihat rakan-rakan sedang tangkap gambar. Mereka tidak ingin balik, padahal bas sudah tunggu lama. Kita minta lah mereka balik ya sekarang. Okay, semua boleh naik bas sampai dah settle. Boleh naik bas.